Masa macam klik lah dengan dia. Tu dari jauh tu. Aku cuba nak dapat dia. Suka jawapan tu. Maka aku terima keadaan. Oh. Jika janda-jandamu jika janda-janda Azri berlari kepadamu, Maka dia tetap nombor 1. Maka perawanlah pilihanku. Terima lah. Berarti dia diam elok. Berarti kot terima. maka aku terima nikahnya. Oh. Jika dia datang kembali, Maka sejarah mungkin berulang. dan dia datang kembali, maka tiada peluang kedua untuknya. Oh. Hero cepat hero. Nak checking. Jika bukan aku yang terjun tadi. Ya tadi, sila tadi. Jika aku melepaskan akad, Kalau maka akan ku suruh kau pergi dulu. Jika perempuan tu sentiasa betul dan lelaki itu sentiasa salah, adakah kalau lelaki itu cakap tu perempuan tu betul, adakah lelaki itu salah? Akhirnya aku hari-hari yang betul. maka aku langgar Nabi. Kenapa ke Nabi aku akan langgar? Maka aku rela asalkan dia bahagia. Oh. Maka aku rela untuk menjadi abang aku. Jika Nabi menyukaimu, Celaka. Maka aku kenalkan adikku. maka aku akan cabut suaraku. Oh, tak boleh record lah. Maka aku akan tolak laptop pada kau. Babi ni soalan. Maka aku akan suruh dia fikir 2 kali. Dia kena pergi untuk selamanya. Oh. Maka Al-Fatihah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada warga Kota Raya Malaysia. Bersatu. Demokrasi dan Biar. bersama Lari tajuk dia ndak ke? dan adik man gawak yang dikebumikan oleh pihak ketiga empat bukan dan tiga mereka akan Apa tak? Habis. 3, 2, 1, start. Aspek pertama, Nah, seorang yang melepaskan kentutnya di hadapan halayak ramai
secara menyeluruh dan berbau Hangat. Wangi. Perfect. tidak berlaku. Ya, telah betul. Hadapan. Habis. Ha, satu ya. Settle. Sekian, terima kasih. Tirik dalam kereta. Sekejap. Okay. 1, 2, start. Satu. Assalamualaikum. Sejahtera. Dan selamat malam. Ini Satu, dua. aspek kentut dalam kereta berserta Satu. kiri meleleh sehingga dashboard Satu. Makcik di cermin hadapan atau pemandu yang kelabak tetapi tempat tahan dan elok terkena orang belakang. Driver Satu. terpaksa berjalan sehingga Satu. sekali lagi semasa Satu. menekan kiri yang teramat padu sehingga laju Saya Time out. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Bahasa Cina. Right. English. Satu. Dua. Tak ada. F lah. E. Okay. F. Fungsu. Korek. Oh. Oh. Fi. Kopi. Gigi. Gedi. H. hari ini janji Kita sampai. Nasi. Oh. Orange. Rorik. Orange. C. hari Tuesday R. dan Ramai. ramai Semut. Semut. Ramai semut. Apa? U. Ulang. Ulam.
Ulang. You. Pen. Macam ni, piti. Wawasan. Oh, betul lah. Ben wawasan. Rishan. X3. Itu. Ya. Alah. Dia dapatkan senang. Okay. XXX. Thank you, Syed, for the cup of for this delicious tea. Tak rasa lagi, panas. Apa perasaan hang? Rasa tak? Sedap. Abil? Tak angan. Tak rasa lagi. Rasa keikhlasan. Good morning. Sekarang ni pukul 7. Macam mana tidur? Pengalaman tidur di sini? Hampir mati. Ha? Kesejukan. Sejuk nyaman kawan-kawan. Tapi kat sini satu yang tak syok ni adalah banyak sangat kawan-kawan. Kawan-kawan siapa? Kawan-kawan Zaini. Kawan-kawan Zaini. Tu adik dia. Ni dua pakcik ni tidur bersebelahan, sangat sweet ya. Sweet. Cukup. Sekarang ni dah pukul 8. Semua banyak yang dah bangun. Kita punya chef Badrul Hisham. Pagi ni chef breakfast kita adalah Abang Badrul Hisham. Dia nak masak Maggi, dia nak baca ayat teh panas kat kita. Wow. Tu lah dia beli Maggi ni ke? Nak beli telur ke apa ke? Jadi kita adik-adik ni hanya duduk relax. Dia duduk relax. Dia duduk relax. Yang kat belakang tu pun duduk relax semua. Dia tunggu bak. Tengok weh, abang pakcik-pakcik ni semua kan. Dia pun boleh berendam pagi-pagi tu. Gila, aku amazed gila. Berendam. Dapat jubuk syik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Mati. Okey. Okay guys, sekarang ni kita dalam final. Hai. Makan yang lebih, kita bagi anjing-anjing makan. Semua dah mengemas cantik dah, apa semua. And then kita boleh kemas masuk dalam kereta. Okay, sekarang dah siap mengemas dah. Kita punya dewan kita. Dia baru tak nak gambar. Sekejap lagi kita akan berkumpul di sini. Kita akan briefing lepas ni nak pergi mana. Oleh leader kita, dia akan briefing dulu kita nak pergi mana. Lepas tu kita akan bergerak ke destinasi yang seterusnya. Sesi fotografi. Tak lah, aku macam meloroi Sesi ke tak? fotografi. Okay, nak gerak dah guys. Apa yang tertinggal? Ada tinggal apa-apa tak? Hanya tinggal kenangan di sini. Patut ada view mengancam. Budak tadi. Budak ni relax je, dia bogel kan. Apa tak nampak kan? Tak. Budak tu. Bola aku macam, duduk bogel ke? Duduk bogel ke?
Aku dah ingat. Aku dah ingat sekubat tau. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Budak. Budak. Cik dia relate dengan muka comel dia tengok. Dia tu bagi kita pok. Lepas tengok Cik Morgan. Okay guys. Pot dia pakai sulat coklat kan. Siapa warna kulit? Tengok jari jauh. Weh. Aku Azri ha. Aku dah sebab tu kot. Lepas-lepas lalu dengan dia kan. Kita turun kan. Break aku tak makan. Kosong lah. Konsentrasi terganggu. Masak ke? Sekarang kita dekat Masjid Bidung. Jadi kita akan bergerak ke tempat makan. Pergi stesen minyak dulu, tu pergi makan. Lepas tu kita akan balik lah kot. Ke ada tempat lain. Tapi sekarang makan dulu. Penting. Sapedek. Guys. Didn't know what I was looking for till I found her. Kita dah sampai kat tempat makan. Kampung Warisan Budaya. Budaya kita, harta kita. Apa kaitan? Kita kena mempertabatkan budaya. Okey, apa aktiviti makan lepas tu? Balik. Oh. Kat situ Sungai Perak. Kat atas tu ni dekat gambar yang dekat kita api tu ah. Saya kita kat gambar aku satu. Kalau kita main pakai baju kahwin kita. Kenapa hampa ni ah? Ha kan mulut merah sekarang. Tunjuk sikit mulut merah. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 30-12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world we got tonight. I'm coming for ya, 'cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. Oh sorry cantik. Pemandangan view cantik, ada rumah-rumah. Homestay ni. Lepas tu ada rail kereta api. In London at Victoria Bridge. Wish. British accent. At Victoria Bridge. Okey, keluar lagi. Keluar lagi. Ada lagi. 1, 2, 3. Perempuan baju warna biru. Dia dah tengok perempuan baju warna biru. Ni kepala orang ni. Kepala tadi. Perempuan baju warna biru tekoi lah. Tunut biru tu Tudung biru kain. biru kain. Cantik ah. Cantik ah. Cantik itu subjektif. Yang penting attitude. Lelaki suka tengok benda yang cantik. Perempuan suka dengar benda yang sedap yang dia dengar. Sebab tu lah lelaki dengar. Okey dia. Sama. Asyik tengok macam tu lah. Ciko ada sikit lah. Sikit. Kenapa aku tak banyak daripada saya? Nak selek. Selek. Tak, masalahnya Syed banyak. Banyak Tengok apa? aku Dia- sikit daripada saya. Banyak apa? Dia pergi mana-mana dia tengok perempuan. Itu lumrah lelaki. Tu perempuan tu. Dia pun duk tengok tadi perempuan tu. Ni kau masuk ni. Pakai lipstick. Apa biru apa? Biru kain. Bukan.
Cantik sebab tengok je attitude belum tu. Dia kalau orang Gen Z dia selalu akan pilih yang cantik-cantik. Kami yang Gen Z Alpha, kami apa? Ha. Orang kata apa? Rupa tu Ha. dia ada setentan bodoh, setentan betul. Yang penting personality dan attitude. Kami semua ada dekat RV yang terakhir iaitu RNR Juru. Jadi Jaja sekarang pukul berapa Jaja? Kat ke-7 dah. 6.45. 6.45 kita akan wrap up kat sini lah. Kira perpisahan kita di sini ya guys. Jadi thank you yang mana layan kita punya vlog. Okay. Tahu nanti tengok lagi tahu vlog yang kedua yang seterusnya. Jangan lupa like, lepas tu komen, lepas tu subscribe. Okay? Okay? Love you. Bye-bye. Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang tak karuan tanpa beban, dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, semoga bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Bersandar padaku, taruh di bahu, relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini saya terlewat hari. Ku sampaikan dalam nyanyian, bergema sampai selamanya. Bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang ada. Nikmati sementara.